Di situ abang ada kerja dekat luar kan. So kuda ni orang baru. So abang harap hang dapat mengajak dia betul-betul lah untuk buat kerja macam mana cara jual donat ketagih ni apa semua. No? Benda simple je. Jangan buat siru. Sebelum ni saya duk handle takat donat ni ada bang. Tak ada benda kecil je. Ni bekerja baru tak apa. Saya atok mah. Saya ajak dia elok betul yang kerja. Cantik ni kuda, hang dengar cakap dia lah. Apa-apa yang tak kena apa semua tu nanti hang bagi tahulah. Nah, tak tahu nak belajar macam mana apa semua, belajar kat dia. Ya bang. Okey. Abang pergi dulu ni. Okey bang. Hati-hati mana? Okey, baik. Pergi tidur ah. Mana boleh tidur bang, kita nak kena buat kerja jaga donat tu. Tu saya buat kailut lah. Sat lagi donat tak habis aku pergi hantar masjid lah. Tak baik bang macam tu. Kita ambil duit orang, kita tak buat kerja, mana boleh. Aduh nak jadi ahli ulama pula kat sini ah. Pergi tidur. Aduh, buat baik pula dia. Cito. Bang, Meniaga macam mana? Niaga okey bang. Ha. Tapi budak baru tu dia malas bang. Ya, mana dia? Abang tengok tu. Ya Allah, ya Tuhan. Kuda. Ya bang. Apa? Hang buat apa ni? Saya tak buat apa bang, duduk tidur lena je. Tidur lena? Aku suruh hang buat kerja, pasal apa hang pergi tidur je? Tadi saya nak buat kerja. Lepas tu dia kata tak saya buat, pergi tidur. Lepas Tengok dia mengaku dia tidur. Memang dia tak buat kerja bang. Ya. Saya duk ajak dia marah saya balik bang. tu kuih-kuih yang tak habis tu, tak apa, boleh hantar pergi masjid. Allahu Akbar bang. Ha? Adakah saya hantar pergi masjid tanpa berkata abang? Apa-apa saya dengar cakap abang dulu. Lepas tu bang dia kata lagi, hang tak sadut berlakon jadi baik, tak sadut jadi alim ulama. Abang tengok penunggang agama. Yang ni abang kena bagi berhenti bang. Tak lagi jadi macam-macam kat donat ketagih kita ni bang. Dah. Aduh. Sudah Cito. Aku nak bagi tahu sebenarnya kedai aku ni ada CCTV. CCTV? Kalau macam tu bang, saya nak berhenti 24 jam boleh bang? Nak berhenti 24 jam. Memang dialu-alukan, tapi sebelum hang berhenti aku nak kena settle lah. Aku majikan yang berhemah. Aku nak kena bayar gaji hang dulu. Bang, yang ni tak payah bayar gaji. Yang ni bawa PT bike kat belakang. Tiba. Mai, jom kita pergi sekali. Mai. Oh, penduduk yang. Ada bang. Tidur. Tak ni, donat masjid saya bagi balik. Bagi balik. Saya tolong bayar. Bayar langsung. Dah dia tak cukup saya tidur. Aduh.